Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ini kita bersama dengan tetamu jemputan orang Langkawi. Saya nak tanya sikit. Siti Zubaidah, boleh ni kehamilan yang keberapa? Saya 2 dengan 3 lah. Kalau suami baru first lah. Masa ETI yang untuk anak yang ni berapa tahun menunggu? 7 tahun lah. 7 tahun. Okey, masa 7 tahun tu ada cuba apa-apa tak? Macam-macam. Jumpa doktor, ambil bagi mencuba. Ubat makan ubat. Ada makan ubat jugalah. Pergi kampung. Mengurut. Mengurut ni sampai Sungai Petani lah. Lepas tu kita pilih. Try tengok yang mana yang ada rezeki lah kan. Betul. Kita pun dah umur pun dah tahun ni 41. Maknanya masa mengandung ni umur 40 lah kan? Sekarang baru 74 hari. Maksudnya memang masa mengandung umur 40. Tahun ni dah masuk 41. Dengar tu wanita di luar sana. Sebab ada je soalan ramai yang tanya kita, doktor umur 40 boleh hamil lagi tak? Umur 35 boleh hamil lagi tak? Selagi ada bilangan telur, selagi ada rahim, ada head, belum putus head, insya-Allah ada peluang. Dan alhamdulillah rezeki Puan Siti Zubaidah kehamilan kembar, sebab memang wanita umur 35 tahun ke atas dia ada risiko hormon gonad dia tinggi. Jadi dia risiko kembar tu lebih sikit.